mana pengguna-pengguna Proton X50 yang masih tak tahu nak buat wallpaper macam ni dekat korang punya head unit ni. Skrin besar tapi nak buat wallpaper macam ni korang tak tahu. So sini aku ajarkan. Senang je. Mula-mula korang masuk dekat menu, tu korang pergi kat galeri ni. Dan korang nampak lah benda ni, anak panah ni kan. Ni sebab dah banyak sangat orang tanya kat aku. So senang je aku ajar. Korang masuk dekat anak panah ni. Dekat sini ada dua pilihan. Sama ada korang nak guna Wi-Fi atau korang nak guna QR. Tapi kalau nak mudah, korang scan je kat sini, nombor 2 ni. Jom aku tunjukkan macam mana. Bila korang dah scan, akan keluar benda macam ni lah. Dia punya link ni, so korang open. Dia ada keluar transfer image. So korang tekan butang transfer tu, dia akan pergi ke menu apps galeri foto korang. Dan korang pilih lah gambar-gambar mana yang korang nak. So macam ni aku pilih gambar yang aku dah edit. So aku pergi ke Snapseed. Tu ada 3 gambar. So aku letak nombor gambar nombor 3 tu. Dan sekarang dia dekat transfer image. So korang transfer image dan dia dah successfully. So korang pergi ke menu balik. Lepas tu korang back. Korang nampak kat sini aku dah buat 3 tau. So korang pilih gambar yang ni tadi. Okay. Lepas tu korang nampak tak ni, ada 3 titik kat sini. Korang tekan apply as wallpaper. So apply lah. Dan tekan OK. Lepas tu korang back je. Tada, dah jadi dah. Tapi kalau korang slide, dia tetap akan jadi yang wallpaper asal default daripada Proton tau. So dia dah jadi dah 3 gambar kereta yang aku buat tadi. Okay, jangan lupa tekan butang like, subscribe, follow semua media sosial aku.